Tips ni dikongsi oleh salah seorang mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, yang mana dia tekankan pentingnya ada sejuta pertama dalam simpanan kita. Kenapa pentingnya? Jom kita tengok sama-sama. Yang bila dia share tu, saya sendiri pun macam, oh wow, betul lah. So apa benda tips tu? Sebelum tu jangan lupa untuk save video ni dan share supaya senang nak rujuk balik nanti. Okey, jom. Bila kita ada RM1 juta yang pertama, dia sangat-sangat memudahkan kita punya urusan harian dan juga dia sebagai salah satu backup untuk financial kita sekiranya ada sebarang musibah yang berlaku pada kita ataupun keluarga kita. Sebagai contoh, so kalau katakan seseorang tu kehilangan pekerjaan, jadi dia boleh gunakan sebahagian daripada duit RM1 juta ni untuk kelangsungan hidup. Ataupun yang lainnya ialah dia boleh beranakkan ataupun dapat pendapatan secara pasif daripada RM1 juta ni. Okey, daripada RM1 juta ni, katakanlah duit yang kita ada ni kita laburkan dalam mana-mana instrumen kewangan. Sebagai contoh, saya ambil ASB lah. Okay, so ASB ni katakanlah dividen tahunan dia adalah 5%. Kan plus minus kan, 5% every year. So katakan 5% daripada RM1 juta ni, kita akan dapat dividen setiap tahun sebanyak RM50,000. So setahun kita ada duit tambahan sebanyak RM50,000. So imagine RM50,000 ni, kalau every year kita biarkan dalam sejuta ni, dia akan beranak kan. Okay, so katakanlah dalam tempoh setahun tu sesuatu yang berlaku, contohnya musibah, kehilangan pekerjaan tadi tu. So daripada RM50,000 dividen yang kita dapat untuk tempoh setahun tu, kita boleh gunakan dalam masa setahun ataupun beberapa bulan yang kita tak ada pekerjaan tu. So sebagai contoh lah, katakanlah 6 bulan. 6 bulan tak ada pekerjaan. RM50,000 dalam masa 6 bulan ni, katakanlah kita pecahkan dia, sebulan boleh belanja sebanyak RM8,300. So kalau katakanlah gaji tuan-puan selama ni RM4,000, RM5,000, so dengan adanya RM8,000 yang kita boleh guna daripada dividen ni, dividen ASB ni dah boleh menampung kehidupan kita setiap hari sepanjang tempoh yang kita tak ada pekerjaan tu. Jadi katakanlah gaji tuan-puan adalah RM4,000. Daripada RM4,000 ni nak gunakan setiap bulan daripada portion dividen RM50,000 ni, maka selama 12.5 bulan lah, duit dividen ni kita boleh pakai untuk kita sara dan tanggung kehidupan kita sementara mendapat pekerjaan ataupun sumber kewangan yang lain. So nampak tak kat sini? Sebab tu pentingnya bila kita ada simpanan dividen ataupun passive income yang kita dapat daripada hasil simpanan kita tu, kita boleh gunakan di kala kecemasan. So maknanya RM1 juta ni tak touch. Tapi ada juga yang cakap, macam mana nak simpan RM1 juta? Nak simpan sikit-sikit pun payah. So untuk dapatkan RM1 juta pertama ni, dia bermula dengan RM1 pertama yang kita buat setiap hari, ataupun dia bermula dengan RM100 simpanan yang kita buat setiap bulan. Perlu ada starting point untuk kita dapatkan RM1 juta ni. Kalau langsung tak mulakan sebarang simpanan, langsung tak buat sebarang simpanan, macam mana kita nak achieve RM1 juta? Okay, so jangan rasa RM1 juta ni terlalu besar untuk kita dapatkan dan sangat impossible. Sebenarnya bila kita ada baby step, kita ada action plan, kita ada strategi, kita simpan sikit-sikit, kumpul sikit-sikit, insyaAllah RM1 juta ni sangat-sangat possible. Alright, it's not about gaji yang kita terima setiap bulan tu berapa banyak, berapa besar untuk menentukan kita boleh buat simpanan ke tidak, tetapi adalah mindset kita, macam mana kita berfikir, macam mana kita uruskan kewangan kita yang dapat membantu kita buat simpanan tu. Alright, so dapat sesuatu daripada perkongsian kali ni, jangan lupa untuk follow, like dan share. I'll see you in my next video. Bye.